Android player korang should like je. Kena tukar baru ke tak? Tak tahu. Tapi apa yang I tahu, hari ni I nak review ni Dynavi DPX Pro. Dynavi DPX Pro ni menggunakan skrin QLED dengan 2K resolution. Dia datang dalam dua saiz, 9 dan 10 inci. Dia punya skrin ni anti-glare tau. So dapat kurangkan pantulan cahaya ataupun lampu yang terang. Design dia bagi I nampak cantik jugalah sebab dia punya nipis dan menggunakan material besi. So dia nampak premium. DPX Pro ni menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon dengan spek 8GB RAM dengan 256GB ROM. Kalau korang nak buka banyak-banyak app pun memang boleh. Tak ada masalah lag ke, sangkut ke, dia akan jadi smooth je macam ni. Player ni datang dengan UI yang cantik dan senang nak akses application. Contohnya macam music, bluetooth, radio dan macam-macam apps lagi. Untuk connectivity pula, dia ada Bluetooth 5.0. So korang boleh connect wireless Apple CarPlay ataupun Android Auto with one click je. Ada juga built-in Wi-Fi dengan SIM card slot tau. So korang boleh connect hotspot ataupun masukkan SIM card and terus on data je. Support sampai 5G. Untuk audio pula, dia ada DTS sound system. So korang boleh adjust sound ikut suka korang. Function split screen, of course ada. Boleh buka map sambil buka video. Paling penting DPX Pro ni boleh support 360 camera. So kalau korang nak parking memang senang. Gambar dekat skrin pun jelas. So bagi korang DPX Pro ni best ke tak best? Tapi yang paling penting tengok keperluan, bajet dan pilih yang paling sesuai dengan korang. Korang nak tahu model apa lagi? Komen di bawah atau WhatsApp kami sekarang.